Asyirah Channel ni bos. Mantap kali. Okay, kau. Aku tak seindah karam yang kau mahu. Konten kita pada kali ni lah kita nak buat konten je tu. Kita nak buat konten baca komen. Ala-ala juga kita akan buat mukbang. Sekali ala kita mukbang kita akan baca komen lah. Kalau kita nak mukbang saja kan. Kalau kita nak mukbang apa macam kena kita mukbang kuih je hari ni. Ala-ala kita baca komen untuk korang. Sebab Asyirah nak baca komen yang sangat menyakiti hati. Kalau kau tengok komen, ada yang komen tu, kalau siapa yang baca komen lah, siapa yang suka baca komen, dia tahulah komen tu di video yang mana. And saya tak tahulah apa masalah dia sebenarnya, okay? And kau nak baca komen dulu kau, Asyirah jadi geran, jadi tak jadi nak makan lah, jadi kira kan. Okay, kejap Asyirah lagi ambil kuih dulu, kejap okay, untuk kita mukbang. Kan ni lah kuih dia, ni kuih panggil, Kelantan panggil kuih topi. Tak tahulah Asyirah. Kelantan kau juga apa, Asyirah panggil kuih topi lah kan ni, okay? Dan telah Asyirah berguti rambut jadi rambut ni. Ini lah panggil kuih topi lah ni. Wow. Bentuk dia macam topi lah ni. Kau tak? Memang sedap je kuih ni yang manis. Memang sedap yang manis. Kuih ni. Jatuh. Okay. Jari dia tak ada apa pun. Cuma dia kuih ni yang manis yang dia garing. Tu lah dengar tu. Okay. Kalau kita tengah makan ni, kita kena baca komen. Okay. Kita baca komen yang pertama dulu, okay. Terhadap komen ni dia, Asyirah tak tahu, tahu juga dia macam kecil. Asyirah tak tahu lah kecil ke tak. Cuma dia macam kata Asyirah gitulah. Pergi ke komen yang pertama dulu, okay. Komen ni. Kita letaklah dulu tu, nak baca bahaya. Okay. Kita dah dengar dekat mic. Okay, komen yang pertama Asyirah dapat ni, dia komen daripada video Asyirah baru je buat video ni. 3 hari ke 4 hari lepas baru Asyirah post video tu, okay. And dia komen. Sekejap kita bagi habis. Okay, dia komen gini kat Asyirah. Mana? Dia komen gini. Dia gini kat Asyirah, dia kata, berhentilah. Dia kat Asyirah, sekejap. Mana ni apa telefon ni? Sekejap. Dia kata kat Asyirah, berhentilah buat video konten bang. Saya tahu lah apa dia kat Asyirah suruh berhenti buat YouTube. Tak tahu buat apa. Tiba-tiba aku tahu dia masuk di video Asyirah tu. Kalau aku tanya video mana, video yang ni. Video yang tu, dia kata, berhentilah abang buat konten. Dia berhentilah buat konten. Apa kena berhenti? Kalau Asyirah bagi tahu. Yang komen ni kalau tengok, kalau cuba bagi tahu, apa nak kena berhenti buat konten. Aku tahu apa salah Asyirah sebenarnya, tapi kau cuba komen explain apa kena berhenti. Tiba-tiba nak masuk kecil gitu. Nama dia pun serupa dengan nama Asyirah juga nama dia. Muhammad Ashraf Pak 211. Nama dia serupa dengan Asyirah, tapi apa nak perlu komen gitu. Tak gapo sebenarnya. Kau cuba bagi tahu apa, okey? Cuba bagi tahu. Gapo yang salah Asyirah. Kau cuba komen juga gapo kekurangan Asyirah. Asyirah cuba buat yang terbaik dah untuk korang semua ni. Yang korang komen Asyirah cuba buat. Konten yang kereta yang Asyirah buat yang komen ni. Fans Asyirah yang minta suruh buat konten. Asyirah buat je konten sebab korang nak tengok Asyirah cuba buat. Tahu apa dia komen, dia suruh Asyirah berhenti buat YouTube. Tak tahu apa masalah dia. Okay. And itulah. And dia bukan komen sekali je. Dia komen yang kedua pula ni. Dia komen. Konten gapo ni bang bunyi. Macam ni. Cengkerik. Lagi kuat lagi suara. Bukan tahu tak. Tengah hari buta mana ada bunyi cirik tu. Rasa bunyi highway tu. Cirik ni malam ya. Lagi kita nak tidur malam. Dia bunyi dah lerok kan. Ni bukan dah lerok. Waktu cerah. Waktu pagi. Bukan pagi. Tengah hari gitu. Mana ada bunyi. Kalau bunyi ayam memanglah jual. Nak nipu pun tak tahulah. Nak nipu. Kalau nak nipu pun tak. Tak kena dengan tepat gitu lah. Cumanya. Ya bunyi cerik tu daripada apa suara Asyirah pakai mic dia sebenarnya. Kau pergi tengok balik video tu. Asyirah dah check balik video tu lah.
bunyi. Jelas memang sorok saya jelas tak ada bunyi. Highway kalau tak ada bunyi pun dalam tu. Tapi tak tahu lah apa. Dia kita tengok time masa mana. Benda bunyi ciri ni atas rumah dia rasa. Tapi dia dalam video ni. Okey, begitulah cerita dia. Tak tahu apa masalah dia sebenarnya. Okey. Tapi saya tak jawab banyak. Saya tak cara je. Kalau saya cara, orang macam ni kalau lebih teruk pada bagi. Cuma saya nak beritahu kepada korang, dia komen begitu. Saya beritahu kepada fans Ashraf lah, dia komen gitu pada di video tu. Lepas tu saya reply balik, saya komen, terima kasih siapa. Saya malah nak bala-bala and malah nak besar kita gitu lah. Biasalah kita dalam video ni tak semuanya orang suka tengok konten kita dan tak suka tengok. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang suka tengok konten Ashraf. And yang mana komen tu Ashraf cuba buat sehabis baik untuk korang, okay? Walaupun benda tu payah bagi saya, okay? And terbaik. Ni terbaik, okay? Okay? And kita pergi ke komen yang seterusnya. Okay, ni mukbang tahu lah, mukbang gedak, okay? Dan lepas tu kita pergi komen tu, dua tu je komen dia. Komen sekali, komen dua kali. Yang tu lah saat ni lah dua-dua saya baca tu. Memang menyakitkan hati. Saya dapat komen tu tiba-tiba saya tengok, apa. Saya cek balik video tu, okay lah. Normal lah video tu, tak ada masalah. Semuanya biasalah kita, okay? Nak jadi yang terbaik untuk semua orang tak boleh. Okay. And terima kasih yang siapa. Okay. And sekarang ni kita pergi ke komen seterusnya pula. Komen yang terbaik. Ni dia komen. Dia komen komen buatlah video mukbang odeng. Video mukbang odeng. Nanti saya akan cuba beli odeng. Buat kuah odeng. Nanti saya buat mukbang untuk korang. Yang nak tengok. Yang nama apa nak tengok ni? Nama apa? Nama dia Azmi. 3 hari yang lalu dah komen dia. Okay, saya akan cuba buat. Kalau awak nak tengok konten ni, terima kasih yang sudi support, sudi komen. Dan nanti saya akan buatlah konten tu. Okay, stay tune je nanti. Begitulah masa tak ada sangat, okay. Saya akan cuba buat yang terbaik untuk korang. And itulah. Okay, terima kasih sangat. Nak je terima kasih. Dan saya dah jawab dah tu, okay, nanti saya akan cuba buat, okay. And kita pergi ke komen yang seterusnya daripada orang lain pula. Sekejap. Okay, komen ini daripada siapa ni? Nama dia ni Adam Iskandar nama dia. Adam Iskandar nama dia. Dia buat komen emoji gini. Okay, komen emoji pun saya ambil juga. Saya akan baca komen daripada siapa-siapa. Terima kasih Adam Iskandar ni. Betul dah saya nama dia. Sama-sama kalau salah nama je. Korang aku kabut. Tak dapat saya ni. Selagi ni kabut. Screen tak okey dah. And terbaik pun terbaik lah. Saya terima kasih sudi komen juga. And tanpa korang semua, saya tak akan sampai lah 500 subscriber. And sikit lagi dah kita nak capai 900 subscriber. Kau pergi subscribe sekarang, okay? Untuk mencapai 1000 subscriber di YT Ashraf Channel. Cepat-cepatlah tu nak pergi subscribe, okay? Belum subscribe. And saya akan cuba buat yang terbaik lagi. Konten pagi kita cuba konten yang luar biasa lagi nanti. Stay tune and nantikan sahaja konten, okay? Sebab tu juga saya nak beritahu sebelum kita pergi yang terakhir komen kita ni, yang mana belum follow lagi TikTok, Ashraf pergi follow sekarang. Okay, sebab Ashraf buat kerja gila nanti. Ashraf dah ayat beritahu dah. Ashraf ke foto stack semua nama-nama follower Ashraf. And Ashraf buat kerja gila nanti. Kita ketepek nama-nama korang dekat kereta, dekat bilik, satu bilik. Korang kena stay tune and nantikan kerja gila tu. Kalau pergi follow TikTok Ashraf, saya akan letak link TikTok Ashraf dekat bawah video ni, okay? Kita pergi ke komen yang terakhir. Komen terakhir ni pula dia komen. Nanti review lah makin naik pula dia komen. Nanti review makin naik pula. Okay, so saya review makin naik pula. Nanti kita buat lah. Tapi saya dah buat video mukbang banyak dulu ni. Saya akan cuba approve. Saya akan cuba lagi yang terbaik. Okay, mukbang nanti kita mukbang coklat ke pula nanti. Okay, ni pun ni saya mukbang dah lah ni. Mukbang apa yang panggil ni? Kuih tapi kau biar cubalah beli. Yang mana tak try kau boleh try, memang sedap. Okay, ada garing tu. Okay. Dan kita pergi ke komen yang ni. Saya dah baca dari tu juga. Cuma saya ambil jugalah. Dia komen buat video konten. Cuba buat konten baru. Review kereta. Saya buat review kereta. Kecuali saya pun. Saya buat video review kereta. Saya dah buat dari tu, konten tu lah kena kecil. Tak tahu apa kena kecil kalau video tu. Tapi saya dah buat ada walaupun kena kecil. Kalau tak kena kecil, saya cuba buat kalau korang nak video tu. Dan saya tak cara apa-apa pun. Cuma saya dah buat dah. Yang komen saya buat video kereta, saya dah
komen benar-benar saya jauh dah okey tak saya buat yang saya buat betul dah. And bagi saya kecamai tu tak ada gapo-gapo video saya buat saya tak buat buat video saya terus ke buat video. And sampailah korang happy okey. Saya akan cuba upgrade sedikit kalau saya minta maaf juga kalau video saya ada yang tak dengar ke apa-apa ke juga saya minta maaf. Kalau video saya banyak kekurangan saya minta maaf juga, cuma janganlah komen berhenti lalu tu komen tu biar dengan betul okey. Dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan daripada video saya minta maaf. Saya akan cuba upgrade satu demi satu okey. And terima kasihlah. Nanti dia macam gitu dalam. Memang sedap suara dia. Besar walaupun berhabis setengah besar. Okay. Banyak ni. Tak pernah biasa kerja. Saya baru siap makan nasi. Ya, apa tu? Ni kena siap konten ni dulu. Hari ni aku kalau tak ada konten. And kita lah kalau korang ada idea konten apa-apa kau boleh komen je kat bawah, okay? Yang mana belum follow, kau pergi follow dulu TikTok Syakir. Sebenarnya saya bagi tahu ni. Siapa yang follow, nama korang di TikTok Syakir buat sesuatu. Okay, dalam TikTok Syakir kita akan buat kerja gila. Nanti kau pergi follow dulu, okay? And gini orang. Mak minyak tak? Penuh. Okay lah, sampai je lah konten kita pada kali ni. Saya minta maaf kalau konten kali ni banyak kekurangan apa. Daripada segi suara ke segi apa, saya minta maaf. And saya nak beritahu sini satu perkara, kecamai bukanlah satu benda yang lemah, and kita dapat kecamai bukan satu benda yang kita akan rasa down pun benda tu. Tak perlu, and kita kena terus ke bangkit. Walaupun kecamai ada pun kita terus ke bangkit. Ibarat kecamai adalah semangat untuk orang bangkit lebih tinggi lagi, okay? Dah saya tak kira apa kalau dia, kalau yang komen di video Ashrat tengok video ni, bagi Ashrat biasa je komen korang, okey. Cuma saya buat konten ni untuk bagi tahu kepada korang yang komen. Tapi nama ke apa yang komen tu? Sekejap yang komen tu saya tak baca nama pun. Tapi Ashrat dah tak ada komen dia dekat tepi. Nanti kau pergi tengok. Kau pergi tengok jugalah. Dia mana? Nama dia saya ada ni kan, nama dia tak ingat pun. Nama dia satu miliar apa nama pengasas ada. Tapi perangai tu tak begitu lagi lah. Tak tahu lah, saya tak tahu nak ayat gana. And begitulah. Kita kata begitu dah bagi dah. Sampai dah konten kita poin ni. Sebelum kerja lupa tu like, share, komen, subscribe. And kita jumpa di next konten. Asyik ni bos. Mantap kali. Bye semua.